hidup sekarang. Lepas hidup ni mati. Lepas mati di alam barzah, hidup yang terakhir. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Kenapa kamu degil sangat sampai tak mau semayang, tak mau sujud kepada Allah, tolak agama Islam, padahal mu dulu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah yang hidupkan kamu. Ada. Dulu mati, sekarang hidup, lepas ni mati. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Santri Kampung TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Sahabat channel Santri Kampung TV, tidak membuang masa, mari kita simak tazkirah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jom kita play bersama. Let's go. Mati yang disebut, kita kata mati, semua mati sakit belaka, walaupun sekelip mata. Kerana sabit dalam hadis yang sahih, masa nak mati ditarik roh daripada jasad seseorang, merasai yang amat sakit. Kita balik sekarang, kita ambil pelayar, kita kepik jari, terik biar putus jari. Bukan terik saja, terik sampai putus jari. Nah, maka sakit nak mati itu seperti ditarik semua anggota sekaligus. Kepik pelayar di telinga, di hidung, di bibir, di mata, di pipi, di dahi, di tekak, di dada, di perut, di lengan, habis keliling tubuh kepik dengan pelayar, senjah habis geng sampai cabut belaka. Itulah kesakitan nak mati. Okey. Seperti dalam hadis kata, ambil kain yang basah, kapas yang basah, letak pada batang yang berduri, luruk, berketar-ketar, lekat di duri. Itulah daging kita. Nak cabut dengan roh tu sakit yang amat sangat. Sesaja mati yang tidak sakit, mati yang paling sedap, mati syahid. Yang Ja'far bin Abi Talib dalam hadis tadi sudah Allah rasakan. Betul tak? Sedapnya mati syahid ni tidak dapat mengalahkan segala nikmat yang pernah manusia rasa di dalam dunia. Nampak? Kalau orang tanya kita, nikmat dalam dunia banyak tak? Banyak. Nikmat makan kuih lapis, nikmat makan kuih kek, nikmat makan ikan gula kawah, nikmat makan lembu, nikmat makan ikan singgah. Betul tak? Nikmat benda lagi, nikmat beli barang-barang, nikmat beli kereta baru. Betul tak? Semua nikmat belaka. Tapi kalau orang tanya nikmat paling sedap, jawabnya mati syahid. Pernah kita tanya dalam majlis gini, apa ramai lagi orang masjid besar di Pahang, siapa tahu nikmat yang paling sedap di dalam dunia? Orang tua jawab, jimat. Kenapa? 70 lebih umur. Jawab jimat. Jimat memang sedap, tapi bukan paling sedap. Faham? Paling sedap mati syahid. Nabi cerita, orang yang mati syahid, dia minta roh dia itu dengan Allah. Ya Allah, boleh tak hidup aku sekali lagi? Nak rasa sekali lagi mati syahid, pasal sedap sangat. Terlalu lazat. Masa keluar roh. Tu sampai Nabi dengki dengan orang yang mati syahid. Kata Nabi, kami para Nabi hasad, rasa iri hati kepada orang yang mati syahid. Apa? Sangat lebih. Nabi-nabi dimandikan jenazah mereka itu, orang yang mati syahid dok mandi. Apa? Allah ampun habis dosa. Faham lagi? La tursilu alaihim. Nabi kata jangan kamu tebang nak mandikan jenazah orang yang mati syahid. Faham? Nampak? Kerana kalau mandi, darah dia akan hilang. Orang mati syahid ni mati berperang, ada darah. Fa inna dima'ahum yafuhu miska yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lain Nabi kata, sesungguhnya darah orang mati syahid pada hari kiamat mengeluarkan bau minyak wangi kasturi. Kasturi ni benda minyak wangi. Minyak wangi benda paling harum dalam dunia. Kasturi. Siapa kata? Nabi. Atyabut tib al-misku. Pewangian yang paling wangi dalam dunia minyak kasturi. Faham? Dah apa kita beli kat ceramah kasturi dak sedap pun.
Oh, tu bukan hak Nabi kata. Kasturi hak Nabi, damang Nabi, hak dibuat. Faham lagi? Macam ni boleh tulis belaka. Tu nak. Kadang-kadang tak wangi mana, kadang wangi sikit je. Tak. Baik. Maka boleh ke tidak kita umumkan berita kematian? Dengar orang siu, hukumnya boleh. Dengar ada pak kita mati semalam, kita pakat sebar berita pak kita mati. Ni mudah. Dulu kalau orang mati zaman dululah, kita cek lagi. Tahun 70-an. Kita cek tak tahu color lagi. Lastik duk tekok. Dia katok ketung. Tak ada ketung. Macam geduk, ketang. Ada orang mati. Supaya orang ramai mari sejik, semayang-mayang. Zaman dulu 70-an. Tu tak? 80-an tak dah. 80-an diguna speaker sejik surat pengumuman. Diberitakan Pak Soh Ikas Kila sudah meninggal dunia. Faham lagi? Orang pun mari dia faham? Ni mudah tak? Mudah. Dalam WhatsApp, dalam SMS, dalam TikTok, dalam Facebook, Instagram, Monogram, Kilometriko. Faham? Macam-macam boleh. Betul tak? Semua tu dia panggil an-na'yu. Menyebarkan, mengumumkan berita kematian. Apa hukumnya? Harus dan haram. Ingat dah? Kalau kita khabar korang hal kematian, nak khabar ada mati ni, hukumnya harus dan haram. Ada dua hukum. Bila harus? Tujuannya betul. Kenapa kita sebarkan kematiannya? Supaya waris-waris dia tahu. Hukumnya harus. Kenapa mu sebarkan kematian dia ni? Supaya ramai orang mendoakan dia. Hukumnya harus. Nampak lagi? Kenapa mu umumkan kematian ni dalam grup WhatsApp ramai orang ni? Khabar dia pak mu mati ni. Supaya ramai orang mari solat jenazahnya. Tujuan itu baik. Haruslah kita umumkan. Bila haramnya? Supaya orang mari ramai rasa bangga, rasa hebat. Hukumnya haram. Jelas lagi? Jadi tujuan bukan kita panggil orang ramai tahu kematian ayah kita biar nampak hebat ayah kita, tidak. Supaya ramai orang mendoakan dia yang tak mari, dan yang mari ramai orang ziarah, sekurang-kurangnya ada juga yang sembahyangkan dia. Betul tak? Kalau mari 1000 orang, sembahyang 100, boleh tahan tak? Pada mari 11 orang, so 2 orang sembahyang balik awal. Nampak? Kenapa kita sebarkan? Supaya ramai orang mari sembahyang. Nabi sendiri pernah menyebarkan kematian, mengumumkan kematian Raja Najasyi di Habsyah. Najasyi ni Kristian. Lepas tu kalau kita Google sekarang, kita klik Christian in Ethiopia. Pergi kat Google search Christian in Ethiopia. Di negeri Ethiopia tu Habsyah lah. Agama Kristian di Ethiopia, dia akan keluar gambar orang-orang Kristian di sana. Pakai jubah gini, pakai serban, pakai piyah. Ada dia pakai sebeh duduk dalam gereja. Yang bezanya ialah hujung sebeh dia tu ada salib Kristian. Kalau tengok sebeh, tak tengok tokak Kristian, kita ingat orang Islam. Kenapa? Dengan jubah putih, dengan piyah, dengan serban putih. Itulah Kristian Ortodok, namanya Kristian lama. Asal daripada zaman Nabi Isa AS, kerana Nabi Isa pakai jubah, pakai kopiah dan ada serban di atas kepala. Lama-lama hak pakai serban di gereja sahaja. Ada pun umat biasa Kristian lanya monge habis dah. Faham lagi? Puing belaka dah. Nak duduk patah. Betul tak? Pakai spender saja puang. Tengok pula redang pula perhentian. Betul tak? Gidah itu kuliah pula redang. Turun daripada hotel tu nak pergi ke masjid, merah-merah punggung duduk tepi tu. Faham? Tengok dosa, tak mau tengok barang baik. Kenapa dah? Geng aku dah ingat hadis hari tu. Itu masalah. Betul tak? Dulu dia tu, turunan dia dulu tu sampai ke Nabi Isa AS dengan kitab Injil. Nabi Isa pakai serban, pakai piyah, pakai jubah, ada tokak, pegang sebeh. Faham lagi?
Ni jadi bertukar bidah. Baik. Raja Najasyi ni pendek cerita dia memeluk Islam. Dan dia tak sempat jumpa Nabi. Sahabat Nabi dihantar ke sana, ke Habsyah, hijrah yang pertama menyampaikan Islam. Najasyi terima Islam. Raja masuk Islam, tidak sombong. Faham? Jadi bila mati Raja Najasyi, mati sebagai orang mukmin yang menyampaikan berita bila mati bukan WhatsApp. Jibril alaihissalam sampaikan kepada Rasulullah, Raja Najasyi di Ethiopia, Afrika baru meninggal dunia. Ini dalam kisah apa benda ni Bukhari daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW na'an Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al-musalla wa safa bin nasi wa kabbara arba'a au kama qala. Kata Abu Hurairah, sungguhnya Nabi SAW telah menerima kematian berita Najasyi mati, lalu dia umumkan Raja Najasyi telah mati. Raja Najasyi telah mati. Orang pun dengar belaka. Wa kharaja ilal musalla. Lalu Nabi pun keluar ke tempat semayang. Tempat masjid lah, tempat semayang. Nampak? Ada riwayat kata wasafa alaihim, wasafa bihim, wasafa ma'anna. Lalu Nabi pun buat sah. Maknanya buat barisan lah nak semayang ni. Semayang jenazah. Faham lagi? Fakabbara arba'a. Lalu Nabi mulakan semayang jenazah. Nabi takbir sekali. Akhirnya 4 kali takbir. Siapa ni kita semayang jenazah 4 kali takbir. Betul tak? Jadi kenapa Nabi umumkan berita Najasyi mati? Supaya ramai orang mari semayang. Dan nak beritahu Raja Islam di Habasyah telah meninggal dunia. Faham? Itu orang panggil semayang ghaib. Ingat semayang jenazah ada 2 jenis. Satu semayang jenazah hadir, satu semayang jenazah ghaib. Semayang jenazah hadir, mayat ada depan. Faham? Mayat ada depan, kita beripung ramai-ramai sini, Tok Imam depan, makmum belakang, bubur mayat depan, betul tak? Kaji nak buat sini. Itu semayang jenazah kak. Jenazah hadir. Wajib semua imam dan makmum duduk belakang jenazah, ngadap kiblat. Ada satu lagi, jenazah tidak hadir. Faham? Yang ada Tok Imam dan makmum saja. Jenazah tak ada. Boleh. Ni Nabi. Jenazah ada di Habsyah, Afrika. Nabi semayang di Madinah. Nampak? Jenazah Afrika, Nabi semayang Madinah. Itu panggil ada hadir dah situ mayat? Tak ada. Ghaib. Patut panggil semayang ghaib. Semayang ghaib. Apa mana ghaib? Ghaib maknanya tidak hadir. Bukan ghaib mana ting hilang macam silap mata. Itu bukan ghaib lain tu. Faham? Ghaib maksudnya tidak hadir. Okey? Bila boleh semayang ghaib? Kita dah boleh nak pergi kat orang mati. Contoh, mayat di Kemamang, kita di Setiu, kita dah boleh nak pergi. Kita semayang di Setiu. Sah. Faham lagi? Mayat ada di Kemamang, pok dara kita nak mayang nak pergi dah. Faham lagi? Kita semayang di Setiu ni. Faham? Boleh. Tapi ngadap kiblat, jangan ngadap Kemamang. Pusing belakang ngadap Kemamang, belakang bala. Mayat di belakang kita. Mayat dia Terengganu. Mayat di Marang. Mayat di Dengung. Belakang ada. Ngadap depan juga. Dipanggil semayang mayat ghaib. Okey? Habis dekat boleh tak? Sebelah rumah pun boleh. Dengan syarat tak boleh pergi. Kalau boleh pergi, tak boleh semayang sebelah rumah. Mayat dalam masjid, rumah sebelah tak boleh mari nak semayang di rumah, tak boleh. Kerana tidak ada halangan. Faham lagi? Kalau ada halangan, walaupun 10 kaki, boleh. Contoh, mayat dalam masjid, orang lain semayang dalam masjid, dia semayang dalam rumah, tak turun. Padahal rumah belakang masjid. Kerana apa? Kerana air banjir. Musim banjir. Kalau dia turun, wak lari di air, mampu kerah dia. Faham lagi? Itu panggil halangan. Ataupun dia duduk sebelah masjid je. Orang semayang mayat dalam
dalam masjid. Dia dengan masjid 3 kaki dia, turun tanah 3 langkah naik masjid. Tapi ada 5 belang terlepas ekor duk pusing saja. Faham? Kalau dia turun jadi 2 mayat. Faham? Nampak? Jadi kata ulama sah dia semayang dalam rumah kerana terhalang ada manik daripada datang menyebabkan mudarat nyawa. Faham lagi ya? Dan apa kelebihan semayang mayat? Man salla ala janazah falahu qirat. Ya Rasulullah, kam qirat? Siapa semayang jenazah sekali seumur hidup, dia dapat 1 qirat. Pahala lah. Faham? Kalau linik kan 1 kilo ikan berat, qirat pahala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kam qirat? Wahai Nabi, qirat ni kam banyak mana kau? Orang Arab kan kalau dia tanya berapa, dia kata kam. Nampak? Dulu tahun 90-an orang nak pergi haji, moci-moci lah, dia ngapa bahasa Arab nampak? Awak nak pergi ke mana, pukul berapa sekarang, berapa harga barang ini, kam haza, berapa harga barang ini. Saya nak pergi Mekah pergi nak beli, apa Mekah pergi kedai juga. Oke, terima kasih telah mendengarkan atau menyimak ceramah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita dengan mendengarkan ceramah dari Ustaz Azhar Idrus, semoga kita menjadi insan yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga kita semuanya, keluarga kita semuanya, putra-putri kita semuanya menjadi orang-orang yang iman Islam, menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.